percaya selagi ada nafas masih ada harapan. Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki kehidupan. Bersama mimpi dan harapan, ku melangkah tanpa ragu, takkan berhenti, ku bangun masa depan yang baru. Takkan menyerah, ku percaya bahwa masih ada jalan lain terbuka. Perbaiki semua, saat ku jatuh aku bangkit, tak pernah berhenti. Takkan menyerah. Pressure lagi. You understand? Clear? Now, Ganu and one. Guna kelebihan dalam serang balas. Tengok betul. Dia one Ganu yang kat belakang ni. Tengok betul. Setiap kali budak nombor 13, budak nombor 14, nombor 4 dapat je bola, dia punya Korean slap ni adalah paling favourite sekali. Saya dah beritahu dengan kamu. Okay? Kau ambil kerja, kalau dia dah pergi tekan. Ini this is your man dah. Siapa-siapa. You understand? You have to cut this bola. Bukan cut. Cuba menang dapatkan turnover. Alright? Kalau dia dapat, jangan kena jual. Okay? Bola main di sebelah sini. Jangan bagi dia turn untuk ambil shot. Alright? No shot. Cakap dalam diri awak. No shot. Satu Thailand punya shot pun tak boleh. Kamu faham tak? Ada je shot kamu pergi. Ada je shot kamu pergi. Faham? Clear? Boleh? Right? Faham? Okay? Banyak masa lagi nak repair benda ni. Kita ada lagi 2 tahun lagi. You understand tak? Okay? But I'm telling you, every time dia nak ambil shot, kamu dah pergi dekat. Pressure dia. Menang bola all sekali. Bila dia datang, kamu angkat dia. Faham? Faham? You tak angkat dia, dia akan angkat. Faham? Right? Now, dia ada crowd. Dia akan kerja macam orang gila. Right? That is our advantage. You know why? Dia akan lupa diri. Terlalu agresif.
You experienced player. You understand that? You kena punish situation tu. You understand or not? Faham tak? Right, dia akan datang, dia akan pergi semua tu. Right? You win. Then you counter balik dengan dia attack ke sini. Faham tak faham? Clear? Right? Kamu tanpa pegang bola, kamu buat kerja macam ni, kamu akan menang lebih daripada 7-0 tadi. Right? Final one, goalkeeper. Masuk je dalam dia akan dash. Siapa? Goalkeeper mana? Yang panjang tu kan? Masuk je dalam dia akan dash. Kamu rapat dengan bola. It's a simple. Rapat dengan bola bukan tolak-tolak je. Tarik up, lift. Macam tu saja. Okay? Faham tak faham? Clear? Alright? Tarik up macam ni. Tarik up macam ni saja. Faham tak faham? Clear? Dapat. Tarik up macam ni je. Okay? Kembangkan badan. Dan jangan swing lebih. Just tap saja. Just tap saja. Okay? Next one. Keeper keluar. Keeper tengah keluar. Kamu tak perlu angkat kayu. Masa dia nak keluar tu jatuh, tolak saja ke dalam gol. Faham? Keeper kedua dia tukar. Mula rembat. Rembat masih belah. Tu. Kau kena buat deflection. Semua kena buat deflection. Faham? Clear? Right? Mana tutup? Dengar guys.